Phone ni ada Active Matrix Display dan Light Effect kat belakang. Lawa kan? Ini dia Infinix Note 60 Pro. Harga bawah RM2,000 tapi gaya macam phone mahal. Sound dan speaker pula ditune oleh JBL. Prosesor guna Snapdragon 7S Gen 4 5G. RAM pula sehingga 24GB dengan storage 256GB. Untuk kegunaan harian memang padu. Nak main Mobile Legends atau PUBG, kacang je lah. Body dia pula nipis, cuma 7.45mm dan berat sekitar 200g. Untuk bateri 6500 mAh memang agak nipis. Fast charging pula 90W dan siap ada 30W wireless charging. Biar betul. Cooling system pun ada. Ice Core 3D VC cooling. Screen pula 6.78 inci, 1.5K LTPS AMOLED dan 144Hz refresh rate. Line movie dan game memang nikmat. Peak brightness pula sampai 4500 nits. Penggunaan outdoor pun lebih selesa. Dengan Corning Gorilla Glass 7i lebih tahan cala dan lebih tahan jatuh. Kamera utama 50MP dengan OIS, ada live photo, super night, portrait, ultra wide dan dual video. Dan paling best, kamera depan dan belakang boleh rakam 4K 30fps. Last kali korang dapat X-Watch H5 Pro percuma. Dengan semua benda ni, berbaloi ke tak? Cuba komen sikit.